Cubaan seludup syabu ke Malaysia gagal, 3 individu ditahan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Cubaan menyeludup 87 kg dadah jenis syabu bernilai kira-kira 4.3 juta ringgit ke Malaysia gagal. 3 rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas dadah ditemui dalam bagasi mereka ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. 2 pelajar tingkatan 5 maut selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV di kilometer 119 Jalan Kuala Lumpur, Kuantan, Temerloh malam tadi. Luar negara, Iran sedang mengadakan rundingan dengan Oman bagi membincangkan laluan sementara untuk memastikan pelayaran selamat di Selat Hormuz. Saudara, pendekatan sasaran pingat berasaskan pulangan pelaburan ROI yang diperkenalkan Majlis Sukan Negara MSN membuahkan hasil apabila Malaysia mencatat prestasi terbaik dalam 3 edisi terakhir termasya berkenaan. Sekian berita tengah hari Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Aku berjanji dan ku bersumpah setia demi Tuhan dan negara akan ku korbankan jiwa. Aku berjanji akan satukan semua, kita bertahan bersama tanah air yang tercinta.